Georgia, wrap me up in all your hurt. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. When I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo, how I heard you say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. When I held you again, how could we ever just be friends? I would rather die than let you go. Juliet to your Romeo, how I heard you say I would never fall in love. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mulakan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan umum kitab, kita mulakan dulu Al-Fatihah. Semoga majlis kita ni dirahmati Allah insya-Allah dan diberkati. Pertama-tama sekali saya ucapkan selamat datang kepada rombongan saudara kita daripada Utara Tanah Air, betul? Dari Kedah. Cakap Kedah. Saya orang Kedah. Tapi KL. okey. Dah lama tu KL. Saya ucapkan selamat datang. Saya kenalkan diri saya. Pertama sekali saya kenalkan diri saya Saidi bin Mafia. Okey, wakil pihak tuan rumah lah. Sebelum tu saya kenalkan juga tuan rumah kita yang bagi Datuk Hamdan bin Ahmad dengan Datin ni Angkat tangan. Datin Datin Rahimah binti Daud yang di belakang ni semua sahabat andai dan saudara-saudara Datuk Pakcik dia. Datin. Bapa-bapa saudara Jadi international. InsyaAllah. Okay.
nak penting tu. Dia pulang. Itu pula. Okey, setakat ni kami nak tanya sikit lah, rombongan ni datang untuk ni lah, tujuan rombongan ni datang untuk apa semualah. Kalau dapat kenakan di, walaupun kita rasanya kita dah tahu lah, cuma nak pastikan tujuan nak hajat tu lah. Ya. InsyaAllah. Silakan. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya rasa elok saya mulakan ucapan pagi ni ataupun salam pagi ni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah atas sambutan yang meriah. Kami tak sangka lah nak ramai macam ni sambut kami. No? Okey kan? Alhamdulillah tak apa. Ya. Ada nervous bila tengok ramai nervous. Tapi insyaAllah boleh kita teruskan. Terima kasih kepada Datuk dan Datin atas hospitality yang Datuk dan Datin beri kepada kami lah. Okey. Alhamdulillah kami selesa lah. Baik. Dengan pada saudara mara. Jadi hajat kami lah. Saya dah tulis. Dulu pakai nota. Aku tak lupa. Orang baru. Dan kita kami minta maaf lah sekiranya kehadiran kami ni hanya sekadar yang ni je lah. Kami bukan tak ada wakil yang lebih berpengalaman. Cuma yang ada ni kebanyakannya dah tak berapa nasihat. Kan? Tak berapa nasihat. Macam abah saya pun mungkin dah sedia maklum keadaan kesihatan dia tak mengizinkan untuk dia hadir. Dia hanya mampu berkirim salam dia untuk seluruh rumah semua. Ya? Saya kenalkan diri saya dululah. Saya merupakan abang sulung daripada 8 beradik adik-beradik kami. Nama saya Syahid bin Tajuddin. Yang ni saya dah hadir dengan adik-adik perempuan saya, dengan mak saya Rahimah binti Hashim. Rahimah binti Hashim. Rancang kan? Ya. Kenal-kenalkan ni cucu cicit pun ramai ni. Nak kenal tak sempat. Alhamdulillah. Yang ni je lah sebahagian pada keluarga kecil kami. Yang keluarga Saya ni kakak dia yang nombor 2, nombor 3, saya nak susun sikit. Nombor 4 tak amat. Nombor 5 siapa dia angkat tangan? Nombor 5. Nombor 6. Nombor 7 Amat. Nombor 7, nombor 8 ada 2 orang. Saudara lelaki saya yang jaga abah di rumah lah. Mereka lah jadi nurse dan doktor kat sana. Kan? Ada orang jaga. Alhamdulillah ada orang jaga. Jadi saya nak maklumlah kehadiran kami ni bawa hajat yang besar. Ya. Untuk merisik sekaligus meminang Tuan Puteri kepada Datuk kepada adik lelaki kami. Cuma saya nak confirm lah, Tuan Puteri tu namanya Nur Nadira binti Hamdan. Tepat sekali. Alhamdulillah betul. Dan adik saya pula Muhammad Ammar bin Tajuddin. Okey. Ya. Kita kenal lain ni. Belai. Okey. Jadi Sebab gelahnya pada hilang apa? Ya. Tengok nampak apa tu? Jalan. Cuma saya nak tanya lah, yang nak dirisik ni sudah berpunya ke belum? Saya terima soalan tu. Ya. Okey. Tapi kena check lah dengan Datuk ni. Kakak ni Line clear. Kakak ni line clear. Alhamdulillah. Kalau lain Masih kosong lah. Masih kosong. Betul kan Nadirah kan? Ya, betul. Confirm sekali lagi tu. Lagi tak ada salah. Okey, kalau dah confirm kosong tu, saya rasa Saya pun nak kena confirm. Ya, Muhammad Ahmad. Muhammad Ammar bin Tajuddin. Okey. Dia pun kosong lagi. InsyaAllah kosong lagi. Saya aje lah tak kosong. Kosong saya kosong. Semua ni dia, berani dia. Pada tani ada tu. Dalam saya kena. Alhamdulillah kalau ya, insyaAllah. Jadi kami nak untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim antara dua keluarga ni, kita awal-awal ni kita ikat lah. Niat saya nak ikat dengan tunangan. Adakah sudi terima permintaan kami ni supaya mengikat tali pertunangan dengan keluarga sebelah cik? Setakat ni
Nur Nazirah ni masih kosong. Ya. Saya ni wakil je. Ya. Saya kena tanya bapak je. Okey, setuju. InsyaAllah setuju. Alhamdulillah. Maaflah, saya ni tak pandai nak berselokar, nak berpantut. Jadi apa yang saya cakap semua direct to the point. Ya, kan? sama kita. Dan ni selalunya pihak lelaki datang kat kami ni first time kami datang ke perempuan. Kami 4 orang lelaki, 4 orang perempuan. Patutlah. Yang perempuan semuanya dah ada. Kami yang lelaki yang ni 2. Yang nak berkahwin, yang lagi 2 orang lagi masih bujang lagi. Ini siapa ni? Yang ni ipar saya. Tak kenal ni kesian dia. Ada tangan-tangan ada yang agak cepat dikenalkan orang sini. Orang dia dari Labuan. Labuan. Dari Labuan. Dia dengan ni pasangan dia saya dari Labuan. Yang ni pula dekat je, ni kami orang Kedah. Labuan tu orang Labuan. Orang Labuan. Kerja balik ni untuk majlis ni lah. Jadi apa pula ni cakap? So kita dah setuju lah dengan undangan. Ya. Merisik pun sudah. Ya. Jadi ya rasmi lah kita nak tunang. Dua pihak setuju. InsyaAllah. Kemudian kita teruskan kalau ada buat. Kita dah jadi tunang. kami ada bawa cincin merisik sebentuk, bertunang sebentuk. Kau nak tengok dulu? Maaf kalau tengok protokol. Kalau tak apa, tak salah pun. Ini kata nombor dia ni. Tak tahu ni. Oh, yang mana cincin? Mak. Mana satu cincin? Apa yang cincin apa ni? Cincin merisik satu, bertunang satu. Nak tengok. Yang mana merisik? Yang mana? Yang bunganya bersih. Bertunang. Tunjukkan foto lah. Dia gambar dia. Kalau dia pun setuju, kita Kita okey. beli je. Boleh, Pak, boleh. Dia rekan dia. Dijauhkan ni. Di pihak lelaki ni ada. Dah beli. Boleh balas. Alhamdulillah. Ni mak. Macam terlangkau lah pula satu. Okey, risau. Kita nak bertanya pula. Tak apa, kita dah kiranya kita dah setuju berasmi bertunang, cuma kita nak tetapkan. Ya. Kalau ada pihak Ya, Syahid. Cik Syahid nak bertanya lah. Ada pihak ni Dia mau kenapa sarat? Itulah. Dari setuju ni saya nak tanyalah tentang antaranya mas kahwin tempoh lama mana. saya pun sebelum ni kita dah bincang juga dengan bapak ni tuan rumah. So far kita setuju lah dengan sebenarnya dah sedia awal lah. Ya. Cuma hantaran tu belanjaan orang panggil orang utara panggil belanjaan kan. Ya. Antara kita tetapkan 15,000. Mak 15. Hujung kali. Tiga jam sikit. Tiga. Mahalnya Kurang tu. kalau kita setuju 1 dinar emas. Kita tak berapa ikut agak besaran. Ya. Tapi dinar emas.
Alhamdulillah. Untuk tempoh masa bertunang tu yang bagi Datuk ada beritahu saya sebabkan si Aman ni katanya nak masuk kedai. Ya. Dia training pun dalam 9 bulan. So kita ambil maklum benda tu. Bila dia nak training dengan semua ni, kita anggap kita ambil tempoh bertunang tu 2 tahun. Tapi kalau boleh kita cepatkan lah. Ya. Kalau lepas tahun tu tapi tak lebih daripada 2 tahun lah. Ya, tempoh. baik. Faham. Kalau pihak sebelah sana setuju, Boleh tak? 2 tahun maksimum. paling panjang 2 tahun. Tak. Kami Dalam training dia memang tidak ada tentu. Ya, tak apa. Faham. Ya, kita sama kita bagi dia masuk. Tak semua setuju. Cuma bila kita dah tetapkan macam tu, tarikh tu kita tak boleh nak tentukan. Ya, benar. Tak tahu pada keadaan dia masa tu lah, dia habis training nanti dia dah ni semua, baru kita tentukan tarikh pada masa tu lah. Ya. Dengan lokasi pun kita tentukan kemudian. Ya, insyaAllah. InsyaAllah dia akan tentukan kemudian. Ya. Cuma tadi kita terlepas sikit sementara kita letak tempoh sebulan sebelum sebelum nikah. akad, sebelum akad. Jadi pihak kami dengan berbesar hati setuju dengan semua kita kata syarat. Syarat kalau boleh belah perempuan dan ditengok dengan berlapang dada dan berbesar hati. InsyaAllah kita harap semua perjalanan sepanjang 2 tahun tu Allah berkati. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi yang kita tertinggal ke? Mak saya pun nikah. Ada apa-apa lagi bahawa Permintaan ke daripada pihak lelaki? kami asal besar sangat ada permintaan kami tadi nak ambil Tuan Puteri lah. Saya macam rasa tak berhak nak minta Nyatakan kita bincang, kita bawa bincang tadi. kalau itu apa yang abang sama lah macam yang cik malu. Tak ada satu kita ada Kita harap perjanjian kita ni makin di jenjang kami lah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa sebelum dia orang teruskan dengan apa, dengan acara Seterusnya. menyarum cincin apa semua tu, saya nak bakal kita minta nak bakal tiba-tiba kita minta Ustaz ni baik Ustaz Nasruddin untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah ma syaa Allah la yasluku khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasfu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad tanhalu bi'uqad wa tanfarju bi'uqad wa tutahu wa bilal murad wa husnul khadim wa litasfaha ma murjah karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin wa nafasin wa bismillah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan kesyukuran dipersembahkan kehadap-Mu ya Allah. Kami bersyukur di atas segala rahmat dan izin-Mu kerana dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini sempena ikatan pertunangan Nur Nadirah binti Hamdan dan Muhammad Ammar bin Tajuddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis pertunangan ini. Jadikanlah ikatan ini sebagai ikatan yang kukuh, penuh kasih sayang dan mendapat keredaan dari-Mu ya Allah. Berikanlah ketenangan, kesabaran, keharmonian kepada kedua-dua bakal pasangan yang diikatkan pada hari ini. Peliharalah hubungan mereka dengan penuh kasih sayang dan hindari dari segala mara bahaya, fitnah dan perselisihan yang mampu mengaratkan hubungan mereka ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka. Hiasilah hati mereka dengan kejujuran, rasa hormat dan rasa cinta yang berpasangan, berlandaskan syariat yang telah dianjurkan dalam agama. Berteguhkanlah tali keimanan mereka dan bina mereka dengan payung keselamatan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya ikatan ini baik untuk agama dunia dan akhirat mereka, kekalkanlah ikatan pertunangan ini sehingga disempurnakan dengan ikatan pernikahan yang sah. Mudahkanlah segala urusan mereka menuju pintu gerbang pernikahan perkahwinan nanti ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudah yang rasmi ya. So, kita minta kalau ini Datin boleh bawa turun depan. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when
and more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her